baca Al-Quran dengan salah boleh jatuh hukumnya berdosa. Bila kita baca Al-Quran, dia bukan macam kita baca buku cerita, buku novel di mana asal bunyi ada je, orang faham, selesai. Tidak. Al-Quran bukan begitu. Al-Quran ini ada peraturan je yang kita kena patuhi. Panjang pendeknya yang kita kena baca dia. Ada dengungnya, makhrajnya, cara sebutan hurufnya. Semua kena tepat. Tidak boleh pakai bantai, tidak boleh pakai hentam saja. Kerana apa? Al-Quran itulah kalam Allah. Itulah kata-kata Allah. Kita baca dengan bertajwid, itu adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah antara benda yang guru saya pun pernah kata dengan saya sendiri. Dan guru itu akan mendapatkan bacaan daripada gurunya, bersambung sehinggalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah apabila kita nak membaca Al-Quran, penting untuk kita kena berguru, kena ada guru, kena dapatkan cara bacaan itu daripada seorang guru. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bertalaqi, belajar dengan malaikat Jibril alaihi salam. Kita pula macam mana? Takkan nak belajar ikut pakai hentam je. Bila kita cerita tentang peraturan nak baca Al-Quran ni, kita sedang bercerita tentang makhraj huruf, sifat huruf, panjang pendek, dengung, dan ada juga bacaan-bacaan khas yang kita kena ketahui seperti bacaan ishmam, imalah, tashil, naqal dan banyak lagi. Di mana kalau kita tidak belajar secara berguru, kita tidak akan tahu, tuan-tuan. Kesimpulannya, pastikan anda letakkan diri anda dalam circle yang sentiasa belajar berkenaan Al-Quran. Pastikan anda berguru bila kita bercerita tentang Al-Quran. Anda belajar sesuatu hari ini, kalau ya komen Subhanallah dan follow saya. Oh ya, nak join kelas Quran bersama saya pun insya-Allah boleh secara online je.